Jadi saya sebenarnya berada dalam mesyuarat bersama penganjur Roma Pride. Apa yang berlaku? Maksud saya, situasi ini bermula pada tahun 2025 apabila kami menghadapi 30 serangan ke atas pelantar perarakan kami semasa perarakan Roma Pride 2025. Orang ramai memanggil kami pengganas, pembunuh, walaupun kami tidak membawa bendera kebangsaan bersama kami. Ini hanyalah kami menjadi Yahudi dan pelik. Kami telah berulang kali meminta kepada penganjur perarakan Bangga Rom untuk mengambil pendirian dan benar-benar membenarkan kami untuk menyertai koordinasi, iaitu Perhimpunan Organisasi LGBTQ Tambak Tempatan. Dan semasa mesyuarat pada 25 Mei, mereka sebenarnya memberitahu kami bahawa kami tidak dialu-alukan dalam koordinasi ini. Malah tidak juga begitu. Mereka juga memberitahu kami bahawa mulai tahun ini, kami tidak akan dibenarkan untuk mempunyai trak semasa perarakan itu. Dan anda tahu, mempunyai trak bukan sahaja bermaksud keterlihatan untuk sesuatu komuniti, tetapi juga keselamatan. Kerana selepas apa yang berlaku tahun lepas, anda boleh bayangkan bahawa adalah mustahil untuk kami menyertai dengan selamat tanpa anda tahu seperti keselamatan dengan adanya platform ini. Jadi semasa perjumpaan itu saya berada dalam mesyuarat bersama penganjur. Jadi saya sebenarnya antara yang pertama menerima maklumat itu. Sebenarnya saya telah bekerja untuk perarakan Bangga Rom selama 2 tahun. Jadi ia adalah saat yang sangat sukar dan juga penuh emosi bagi saya. Dan kemudian mereka mengeluarkan kenyataan ini 5 minit selepas itu. 10 minit selepas kami tamatkan mesyuarat itu. Dan mereka menggunakan platform ini terhadap organisasi yang begitu kecil seperti Kashet Italia. Ia mengecewakan, ia menjijikkan. Dan di sini, di Eropah, pada tahun 2026, orang Yahudi masih tidak boleh mengambil bahagian. Saya pun tak mau sebut acara Pride, tapi secara umum dalam konteks sosial seperti acara-acara ini, anda tahu. Adakah anda sebenarnya perasan perubahan tingkah laku terhadap kumpulan anda dan ahli komuniti lain sejak beberapa tahun kebelakangan ini, bukan sahaja dari organisasi seperti Rome Pride, tetapi juga dari orang ramai? Kalau kita lihat kembali penyertaan kita 3 tahun lalu, itu adalah detik istimewa di mana kita disorak oleh orang ramai semasa perarakan. Sudah tentu, memang sentiasa ada beberapa serangan kecil antisemitik, tetapi ia tidak begitu ketara dan tidak begitu berisiko seperti apa yang berlaku tahun lepas. Anda tahu, selepas kami berhenti selama setahun kerana kami rasa berisiko dari segi keselamatan dan juga penjajaran dengan pergerakan itu. Kemudian kami menyertai semula bersama organisasi Eropah kami tahun lepas di perarakan Rome Pride. Dan tahun ini anda tahu perubahan itu juga telah dijelaskan oleh penganjur. Tetapi secara umum orang ramai anda tahu sedang mengubah sikap mereka terhadap organisasi kami. Tetapi sekali lagi kami adalah sebuah organisasi yang memberi tumpuan kepada isu-isu antisemitisme dan diskriminasi anti-queer yang dihadapi oleh orang Yahudi queer Itali dan Eropah. Dan anda tahu kadang-kadang kami langsung tiada kaitan dengan Israel. Sebahagian ahli kami pun tidak mengundi di Israel. Kami pun tidak boleh. Anda tahu, saya pun tidak ada nombor Netanyahu. Jadi saya tidak boleh hubungi dia dan suruh dia berhenti. Jadi perkara yang berlaku sekarang ialah sikap yang diambil oleh gerakan queer secara umum ialah kita perlu mengambil pendirian, tapi seperti itu. Mengikut definisi IHRA, ia adalah satu bentuk antisemitisme untuk meminta seseorang Yahudi mengambil pendirian terhadap tindakan sebuah negara asing. Jadi ia agak malang. Ariel, terima kasih banyak. Ariel Heller, Presiden Kashet Eropah. Terima kasih dan semoga berjaya pada masa hadapan.
Terima kasih banyak kerana memberi kami ruang di platform ini. Sangat penting untuk mesej ini disebarkan ke seluruh benua, ke seluruh Israel, ke mana-mana sahaja. Ini adalah soal demokrasi. Jadi terima kasih sekali lagi untuk ini.